Antara perkara yang di mana bila korang modi motor korang, dia tak melajukan motor korang, tapi sebenarnya lagi melembabkan. Dan kadang-kadang top speed sampai ke sudah tak dapat. So yang pertama, mazhab ni dia turun ke murun lah. Set up sprocket yang terlalu kecil. Macam ni contoh. Bila sprocket korang terlalu kecil, akan menyebabkan motor korang bukan makin laju sebenarnya, makin lembab. Sebab apa? Motor korang dalam keadaan stres. Tapi kalau sprocket macam motor ni, tak apalah. Motor ni modi. Tak percaya, tengok. Sikit je. Okay, yang kedua, yang paling obvious, penukaran arm yang terlalu panjang. Kadang-kadang arm ni bila korang tukar, korang nak sampai rumah jiran sebelah punya panjang arm tu. So bila arm tu terlalu panjang, korang tukar memang nampak smart. Tapi bila korang nak kejar top speed, susah sikit lah. Sebab kalau korang fikir logik makin panjang rantai tu, makin lambatlah power tu sampai dekat bahagian tayar belakang. Kalau korang tak faham juga kan, tak tahu nak cakap lah, mungkin tak sekolah kot. Korang ajak. So kalau nak buat pertukaran arm, contoh korang nak pakai arm cutting standard ataupun arm CNC, tak payahlah cari arm yang terlalu panjang. Cukup tambah 1 inci ataupun tambah 2 inci, dah okey, dah smart dah motor korang. Tayar ujung-ujung sampai ke magat pun tak smart juga. Nanti last rosak magat tu Kalau arm yang panjang macam tu, at least okey sikit lah. Tak adalah top speed korang terlalu drop. Tapi kalau korang nak kejar top speed, nak motor yang terlalu tegang, korang masuk arm standard. Korang percayalah, kalau motor korang tu enjin korang power, spek korang okey, akan keluar lah top speed yang sepatutnya. Tapi macam motor ni tak apa, dia dah modi. Motor modi tak apa. Ketiga ni memang perkara yang tak habis-habis dah diulang. Tukar exhaust, motor terus jadi laju. Top speed tambah dalam 18, 19, siap-siap 200. Benda tu semua mengarut lah. Bila kita tukar exhaust, contoh macam motor ni aku start. Bunyi dia senyap, bunyi dia relax. Penukaran exhaust ni nak bagi sistem pernafasan enjin motor korang tu flow cantik. Jadi bila korang tukar exhaust, tak kisahlah motor korang modi ke, motor korang standard ke, dia melancarkan pengeluaran apa yang patut keluar pada enjin lah. So kalau terlalu besar juga exhaust, motor tak power. Kalau terlalu kecil pun, motor tak power. Jadi tukar exhaust ni bertambah top speed tak? Tak. Dia akan tambah respon motor je, buat lagi sedap. Tapi tukar exhaust untuk motor ni tak apa, motor dia modi. Tak saya, zoom sikit. So sebenarnya banyak lagi lah. Kalau nak cerita yang sebenar benar-benarnya, banyak lagi perkara yang mengarut yang korang rasa tukar, tapi boleh dapat top speed ataupun tambah power motor. Okay. Tapi kalau korang betul-betul nak power, korang nak enjin korang power, top speed korang bertambah banyak,